Hai, jumpa kita lagi dalam Bulingan Channel. Apa khabar semua? Hari tu hujan miri. Hujan lebat hari tu miri. Syukurlah hujan lebat. Kami hujan syukur, panas syukur. Jangan yang melampau je. Kalau yang melampau pula susah juga kita nasib. Panas gila pula jadi kemarau. Punya hujan lah jadi banjir macam Maria, lagi susah. Okey, tapi apa hal, hujan kita turun syukur, panas turun kita syukur. Okey, semua pemberian dari Tuhan. Okey, hari tu kawan kami nak masak kawan. Tapi sebelumnya jangan lupa kita like, komen, subscribe, share dengan channel kawan. Okey. Biasa sebelum kita teruskan kita punya video, kami nak tunjukkan bahan kami pakai lo. Kami akan masak situ sebab kami dapur masih lagi rosak. Kita akan masak ke dapur besar lah. Okey. Tapi situ kami nak tunjuk kita bahan ya. Okey, kami nak masak kari kepala ikan kerisi kau-kau. Rudi dengan style, okey? Okey, bahan-bahan pertama. Bahan-bahan akan kita tumis lah. Okey, tu rempah. Rempah yang sedap sekawan-kawan orang Madah. Kita ada bunga lawang. Kita ada kayu manis. Biji pelaga. Kan? Ni nanti. Oh, tu nya. Cik je. Bunga cengkeh. Okey. Kasih. Kita ada lagi bahan yang mau ditumis ke lah. Serai, bawang merah, halia sikit, bawang putih. Tok lah kami akan tutup-tutupnya, okey? Mun ada kunyit hidup dek, kami akan makan kunyit hidup, tapi saya ada kunyit hidup, tidak masalah. Kita akan makan kunyit serbuk, boleh juga, okey? Okey, selain daripada bahan yang tadi bahan-bahan kami akan tumis. Bahan lain, okey, tomato pula masukkan dalam kari ya. Tu serbuk kari ikan, campur air pula. Ini akan jadi paste lah. Paste serbuk paste kari ikan. Okey. Untuk kari ikan. Untuk air kami campur ni pula. Santan dan minyak. Okey, kami menumis. Bahan perasa. Okey. So, pada tadi kami akan pakai serbuk kunyit saja. Serbuk kunyit. Okey, lepas bahan perasa lain, garam sikit, ajinomoto sikit. Rasa secukup rasa. Okey aja. Air pakai kuah sikit. Okey, campur tu juga dengan campur ya. Okey, tu kepala ikan. Kepala ikan kerisi tadi. Rumah yang beli, bini yang beli dekat tamu. Fresh lagi. Okey, kepala ikan kerisi. Okey. Kepala ikan kerisi, sedap ikan kerisi. Salah satu ikan favourite kami orang sekeluarga, ikan kerisi tu. Okey kawan, kami akan nak tutup benda tu, dah siap tutup. Campur air. Terus kita masak pula, okey? Jom kita sedia bahan-bahan dulu. Okey, kita depan tepi dulu tu. Ikan kepala ikan tu. Kita pakai tepi dulu. Okey. First sekali kita tutup. Dan bahan-bahan yang mau kita tumis tu. Tutup sampai hancur. Okey. Lupa kawan, last sekali ada je tak? Asam keping pakai 2-3 keping lah saiz lah. Yang besar jangan pakai banyak. 2 keping cukup. Takut kita campur masam pula kita pun kuah kari kita. Siap bagus juga. Okey. Kalau kita pun ada tomato juga di situ kita campur ni lah. Okey. Lepas kita tutup pula. Tutup kita pun bawang merah, bawang putih dengan apa nama tadi? Halia. Mun ada kunyit hidup sekali saya tak. Banyak shot bahan kita. Tadi nak ambil daun kari kat luar, saya dapat hari hujan lebat. Daun kari saya dalam sini. Kat luar-luar tu macam dah siapa bagus, dalam sini atas sikit. Tadi ada kacak. Bisa dapat ambil hari hujan. Siapalah. Pergi ke payung dia tapi tangan di dalam tu. Okey. Siapa kita sibuk pakai daun kari lah. Tapi mau daun kari boleh pakai daun kari, lagi wanginya. Okey, kita tutup benda tu. Tutupnya siap-siap sampai hancur. Jangan alang-alang, baginya hancur.
Okey. Kari kepala ikan terisi tadi bini mek beli. Mun kat Miri pasal tamuk ikan RM24 sekilo. RM24 sekilo. Okeylah. Kepala pun masih bagus lagi rupanya. Masih baru lagi. Mungkin sebab ikannya besar, orang jarang beli, ia siap dipotong-potong. Isi je pun ada tadi, dah siap dipotong-potong. Tapi ya tadi bini mek menang plan nak makan kari kepala ikan. Jadi orang dah beli, kita masak lah nasi. Oops, gugup. Silalah, kita tolong menolong. Patutnya orang lelaki, bini yang suka makan masakannya, itu berbangga nasi. Mananya makanan yang sedap. Okey, kita tuntut hampir-hampir dah hancur. Kita pun bahan-bahan yang ditumis tu, bawang putih, bawang merah, halia dengan serai belum masuk. Tu bawang putih, bawang merah dan halia dalam tu. Kita tutup lalu slow. Serai nyelas sebabnya si perlu hancur gila. Last serai kita. Serai. Tok gelap kita akan keluar tumisnya sampainya keluarkan bau. Okey. Baunya biasalah, bau yang harum. Okey, dah siap. Bahan-bahan dah siap ditumis. Jadi kita akan pindah ke dapur. Kita ke dapur nun. Kita akan mula masak lah. Okay. Standby tu khususnya pun untuk curry paste. Okay, curry paste. Yang banyak gila airnya. Cukup-cukup lah. Curry paste tu biasa pakai adabi tadi, adabi. Ni ada pilihan. Curry biasa atau saya curry pedas. Salah kami lah adabi. Di family memang orang pakai yang biasa je lah. Kalau pakai pedas-pedas lah, saya dapat budak-budak makan lah. Yang biasa tu pun, mun terlampau banyak kita orang beri pun akan pedas juga. Nasi pedas. Okey, curry paste. Curry kita pun sebut curry pun dah dicampur air. Jadi curry paste, tok dan tutup. Dia boleh standby kelak. Okey, jom kita pindah dekat dapur. Kita masak kat dapur. Okey, bahan dah siap dah. Okay kawan, kita pun periuk dah sedia dah. Alright. Kita pahal. On api dulu. On api dulu. Okay. Okay kawan, kita panaskan kuali kita. Kuali pula. Panaskan periuk kita, panaskan minyak kita. Sekejap. Ambil sendok pula. Senduk. Ambil suduk. Ambil kari. Standby. Ambil minyak. Semua standby. Okey. Mula sekali masukkan kita pun minyak lah. Minyak tu jangan sikit gila, jangan banyak gila. Kari mengkamit lah. Ini sikit gila minyak, si juga sedap. Banyak gila minyak, si bagus juga. Okey. Kita nunggu. Kita tunggunya pun masih ada air dalamnya tadi. Okey, kita nunggunya dah panas. Kita masuk, kita pun apa dah? Rempah. Rempah kita. Kawan, untuk rempah kita kawan. Rempah.
Dan tak lepas tanggas ya, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh dengan biji pelaga. Itulah kami pakai selalu dalam masak kari. Untuk kita orang lah, macam benda lain tambah siap, mesti lah kan. Okey, masuk. Macam dah panas, macam dah panas, kita masuk. Oh, dah panas. Alright, good. Okey. Memang ada kekurangan lah tu. Ni sudah kami siap dah apa? Kunyit hidup, tapi saya ada masalah kunyit hidup nak gantikan dengan serbuk kunyit, boleh juga. Ataupun kami siap dah daun kari. Daun kari tadi macam kami madas, saya dapat ambil kalau hujan. Hujan lebat. Syukur hujan lebat, sejuk kari kita. Saya perlu pasang ikon. Dimakan. Okey, masuk kita pun bahan-bahan yang dah tutup tadi. Bawang putih, bawang merah. Lihat sikit. Pasal serai. Serai sebatang, 2 batang boleh, tak ada masalah. Serai banyak pun makin wanginya. Okey. Alright. Okey. Bahan yang ditumis dah dimasukkan semua. Okey. Ambil yang bazir. Kumpul semua. Yang bazir kawan. Okey, slow sikit api. Slow sikit api. Ambil siap bagi kau. Okey. Slow sikit api kawan. Takut hangus tadi bangun. Okey, kita tumis. Sampainya keluarkan bau harum. Sampainya ke perang-perangan. Okey. Baunya very nice. Okey. Sudah mak masak kawan. Kejap je. Kan lah. Punya manok, punya daging kah, punya babi kah, mak lah. Nasi, punya daging. So ikan, isi ikan kita tahu isi ikan tu isi apa nak keras. Macam benda-benda yang tadi kami sebut tu. Okey. Jangan jugalah. Pernah kawan kami oleh ikan kelik. Besar betis kepala ni. Balik kami masak si lama. Oh, biar lihat isi ni. Kulit boleh cerita lah. Tak beledar. Tak beledar kawan. Okey. Kalau kita siap dah kuning-kuningan kan. Ni pun bau dah. Wangi. Okey, masuk kita pun serbuk kari kan serbuk itu dah jadi kari paste. Okey, kari paste. Masuk semua siap. Nak pedas lagi, tambah lagi. Masuk pedas dengan banyak-banyak, sikit-sikit je. Kari itu adanya karinya sih, ada lah rasa karinya. Jangan sikit gila lah. Sikit gila, bukan kari jadinya nasi. Alright. Kari paste masuk. Oops. Kari paste masuk, kita masuk juga kita pun serbuk kunyit. Okey, serbuk kunyit kita dalam satu sudut cukup lah. Satu sudut, 1,5 sudut kecil lah. Serbuk kunyit kita. Alright. Kacau dah. Sampailah pecah minyak. Pecah minyak. Masuk air. Okey. Air. Belum lagi kita masuk santan lah. Santan kemudian. Okey. Biarnya dulu. Tak terkacau-kacau lagi. Jangan dibiar aja. Mau dibiar aja angus lah di bahan. Okey. Punya kurang minyak kawan, tambah. Macam ambil pada tadi lah. Kari tu punya kurang minyak pun cik sedap. Punya lebih minyak pun cik bagus. Kesihatan memang sedap, tapi kesihatan kita sih bagus. Nasi. Bau. Ni gaya. Hari jogging baru buang 2 kilo kononnya. Tambah kalau makan nasi tu memang tambah 10 kilo tu. Hahaha. Siapa? Untuk bini kami request masak kari kepala ikan.
Kita belah kau-kau untuknya. Okey. Ni asal kurang minyak tu, tambah sikit, tambah sikit lagi. Alright. Okey. Kacau-kacaunya sampainya masak sampai pecah minyak. Ingat ya. Okey, kari maunya si masak kata ruah mak kami lah. Makan cepat basi. Kasih tahu lah ya kan. Mungkin ada benarnya lah. Orang tua cakap. Kami pun banyak belajar masak tu pun. Memang arwah mak kami ajar lah. Macam kari manok, kari ikan, masak lain lah. Masak hitam, masak pelupis kan? Selain daripada kami nangga kawan kami ke Semenanjung lu yang selalu masak. Mudah orang makan banyak, mudah masak makan ataupun apa balai ada majlis ke apa lah, memang yang mbak kami nolongnya. Resia lah kami pun ada belajar aja sedikit. Jangan si dikacau tu. Takutnya kelak angus. Kami pernah dulu cari kami angus. Asal buang, start balik. Dekat. Kayaknya pecah minyak lah. Ada keluar minyak ya. Kami sebenarnya kita try orang molah kari yang campur dekat bahan-bahan yang mau dimasak ya. Macam manok kan yang tuang kat saya kari ya, ni kacau kasih. Yang campur dekat manok itu terus sebut kari ya. Ataupun daging ke apa kan. Kami sebelah try macam lagi. Kami memang belajar tu lah dari kami mula belajar masak kari dulu. Tu lah dia ajar wah mak. Okey, macam dah pecah minyak kawan. Macam lah. Saya pun dah. Okey. Masuk air. Masuk air. Okey. Masuk air tu kawan. Terus kita masuk kita guna asam keping. Asam keping. Indah. Okey. Lebih besar lagi apinya. Okey, bagi kami. Jangan banyak pila airnya. Dia pekat sikit. Okey kawan, kita buka apinya kuat sikit. Yang mendidih ke lah, kita masukkan kepala ikan kita. Alright. Jumpa lagi Datuk. Okey kawan, kita pun kuah dah mendidih. Kita masuk kepala ikan. Dah tak pecah kepala ikan tu. Ikan kerisi tu kawan, ikan kerisi. Nice. Wah. Besar ikan tu. Mudah tadi. Punya besar. Dah dipotong-potongnya. Isi lain, ekornya lain, calaknya lain. Tu tadi dibeli bini kami 3 potong kepala tu. Kan 3 ekor 3 potong. Dah 3 potong dah penuh periuk dah. Besar ikan tu tengok. Tapi ikan kerisi tu nang favorite lah. Salah satu favorite ikan family memang. Okey, ikan kita dah masuk. Terus masuk kita pun santan. Dah campur air dah santan tadi. Cukup pakaian. Kita tambah air lagi kawan. Kita tambah lagi. Cukup. Yang banyak pila. Jangan sampainya berenang. Untuk asalnya okey dah tu. Okey dah kali
Masih okey, kita tambahlah. Usun bagus tak? Usun bagus. Okey ni. Tak lagi kepala ikan bos. Agak gede, mau RM15 tu kan untuk sepangkok. Last kami makan pas Nanjung dulu. Kedai pakcik ya bagus. Yang sebelah yang tu kecil sikit lah, RM5 menyacah semua orang. Bagus pakcik ya. Tahu lah masih ada kecil yang jual. Mek pernah meninggalkan Semenanjung dah lebih 10 tahun dah. Tapi mun katakan hari memang penuh kedai pakcik ya. Makan kari kepala ikan ya lah. Kau kari kepala ikan ya. Tu cukup kot. Okey, kita tutup lah. Tutup ya, kita potong tomato. Tutup. Okey kawan, potong tomato lah. Okey kawan, tomato kita dah siap dipotong. Jangan tunggu lama-lama, masuk terus. Dia ada masak sekali dengan ikan lah. Masuk tomato. Jangan tunggu lama-lama. Macam belum dipotong. Dah potong ke tu? Belum lah. Nigo. Potong belum? Belum. Potong. Okey. Potong. Ya, belum dipotong. Nigo juga. Okey. Biar dalam dia. Okey. Alright. Masih tidi tu pula. Okey. Bini kami request nak makan kari kepala ikan. Suruh kami masak. Ni bukan sekali masak, tapi mau kami masak. Okey. Yang dah tadi lah, kita sebagai lelaki tu bangga lah bini nyuruh kita masak. Jangan marah. Nasi. Maknanya masakan kita sedap. Okey, kita biarnya lo. Pula kita tambah bahan perasanya. Okey kawan. Baunya pun. Hidungnya pun yang. Harum kan? Harum. Tenang kasih. Sudah masak ikan. Okey, jadi kita dah masak. Tambah bahan perasaan. Okey, garam sesuduk kecil. Sesuduk setengah lah. Okey. Haji. Satu suduk kecil. Pasti sedap. Cukup rasa pasti sedap. Lupa. Cukup rasa rasanya. Cukup rasa. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup kita tambah lagi pula. Okey. Kita tambah lagi. Okey. Tomato pun dimasak, ikan pun dimasak. Memang kau pula kita nunggah bini kami yang coba ni. Okey, kita tutup balik. Alright, tunggu dalam 2-3 minit ataupun 4-5 minit, masak banyak. Okey kawan, kita pun masakan. Dah campur semua bahan masak-masak lemah tadi. Umi anggar atas meja nun. Ni tu ada barang tinggal. Usik dah. Okey. Pembau. Kau. Ikan lah kawan. Kami masak. Kami suka nak macam-macam lagi lah. Biarnya semia aja. Biarnya pun kuah mesti cukup.
Yang kurang gila, jangan lebih gila. Kalau berenang balik ikan ya. Okey, biarnya cukup ada tak. Okey. Boleh kacau-kacau, isi ikan ke lembut. Kalau hancur, kalau angkat nak makan dapat tulang dah kita kelak. Okey, matur pun dah lembut. Okey, jadi kita nunggah orang yang request nak makan tu dia. Semuanya try. Oh yang. Nunggah orang nak request. Yang. Okey. Ambil kuahnya. Kita apa? Kuahnya, ambil isinya. Ni, tu mata ya lah. Ada tak dalam lembut isinya. Okey. Biasa boleh padam tapi masak tu. Alright. Jap. Jongkong. Jap. Ya, yang tadi orang yang request masak. Orang yang request kita masak kari kepala ikan kerisi kau. Pernah enggak apa ni pun komen. Hei, panas, jaga-jaga. Ni ada makan ke pasal ni, tapi kami rasa makan lagi lepas tu. Okey. Si lembut kan? Macam ni lah dia sedap. Macam ni tangan dek. Aduh hai. Okey. Okey, sekian lah kawan masakan kami. Kari kepala ikan kerisi kau dengan channel Sembilan Style. Alright. Dan tolong si try. Ya dek. Ada tak? Tengok bau. Tengok situ memang terliur tengok cium bau tu. Okey kawan. Sekian video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dengan channel kawan. Jangan tak lupa try resepi ya, okey. Ya, baru bangun. Tadi dia main telefon dah. Ya. Hai, bye lah, bye. Bye. Peace. Okey kawan, berjumpa lagi lain kali. Video akan datang, jangan sikit try ya. Subscribe kawan, subscribe. Anang. Subscribe okey. Yang si subscribe, yang belum subscribe ya subscribe. Please subscribe ya, okey. Berjumpa lagi. Bye. Peace ya. Ya, peace. Peace lo. Okey lah. Dah